Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama-sama saya Cik Wan Mufidah, pengacara SKSI Edwave TV, TVPSS SK Sultan Ismail, Kemaman Terengganu. Keharmonian dalam kepelbagaian. Itulah tema sambutan Hari Raya Aidilfitri peringkat SK Sultan Ismail atau HYPESIS pada tahun ini. Jom sama-sama kita saksikan aktiviti menarik sepanjang program tersebut berlangsung. Kita rayakan dengan rasa gembira. Anak muda di rantauan semuanya pulang ke desa, ibu dan ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada hari ini di sambutan Hari Raya HYPESIS, di mana sambutan ini mendapat kerjasama daripada semua pihak, dari cikgu HYPESIS, PIBG dan juga stakeholder. Pada sambutan kali ini kami membuat satu kelainan di mana kami menyediakan banyak buh-buh yang bertemakan tradisional. Diharap buh-buh ini akan mengembalikan kita pada zaman-zaman dahulu. Dalam buh-buh ini juga terdapat pelbagai jenis makanan yang sesuai dengan sambutan Hari Raya. Saya berharap sambutan Hari Raya pada kali ini memberi kegembiraan kepada semua warga HYPESIS, dan ia juga dapat mengeratkan silaturahim antara kita, cikgu-cikgu, PIBG, ibu bapa dan juga pihak berkepentingan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mewakili seluruh AJK PIBG Sekolah Kebangsaan Sultan Ismail ingin mengucapkan ribuan terima kasih di atas penganjuran Majlis Jamuan Hari Raya Aidilfitri peringkat sekolah pada tahun ini. Semoga ukhuwah kita sentiasa bersama dan mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. #Teguh Bersama. Berlalulah sudah Ramadan, sebulan berpuasa, tiba Syawal kita rayakan dengan rasa gembira. Anak muda di rantauan semuanya pulang ke desa, ibu dan ayah keriangan bersyukur tak terkira. Kuih dan muih beraneka macam, makanlah jangan hanya dipandang. Ketupat rendang sila nikmati, kawan penat memasak malam ke pagi. Wajik dan dodol jangan lupakan, peninggalan nenek zaman berzaman. Asyik bersembang pakcik dan makcik, hai duit raya lupa nak diberi. Sekian saja daripada saya, Cik Wan Mufidah, melaporkan untuk SKSI Edwave TV, TVPSS SK Sultan Ismail, Kemaman Terengganu.